Hai, dah berapa bulan dah aku hadapi benda yang sama. Macam masa aku sekolah menengah dulu. Macam mana aku nak cari universiti lain? Adik, kau nak keluar daripada universiti kan? Aku ada cara. Hah? Cara? Cara nak keluar universiti ni? Macam mana? Ni lah abang nak cakap. Abang bukan budak-budak biasa tau. Abang dah hadapi benda sama macam korang. Macam ni cara dia. First kali, sebelum korang nak keluar, korang kena delete data korang yang ada dalam universiti ni. Okay. Tapi sebab kita nak cepat kan, korang nak keluar cepat kan. Senang je. Korang tulis nama korang dekat kertas ni. Nanti senang sikit aku nak buat kerja nanti. Taklah ramai-ramai sangat. Okey, nama dah siap. Tu dia, laptop dia University Raven. Aku rasa tak silap aku lah. Mesti laptop ni ada simpan data pelajar ni. Okay, kita cari sekejap Okay, satu dah delete. Okay, dua. Okay, dah delete juga. Yang ketiga, next. Okay, yang keempat. Lamanya. Tu dia. Bang, macam mana bang? Dah settle? Alhamdulillah, kerja dah settle. So, okay. So, sekarang ni, kau ikut je aku. Okay? So, sekali, korang jalan. Bukanlah merangkak. Dia macam separuh merangkak. Korang jalan. Korang, macam tu. Korang membungkuk sikit. Secondly, korang kena tunggu dulu. Isyarat. Tunggu isyarat aku dulu. Bila aku cakap belum tak selamat lagi, korang jangan main redah je. Korang ikut belakang aku je. Tak apa, aku boleh settlekan. Aku tolong tengokkan. Okay, confirm saya jalan dulu. Okay. Slow. Okay. Sini okay. Cepat. Kita tunggu jap. Korang jangan main jalan je. Korang nak plan kita ni gagal ke? Tu dia. Okay. Masuk semak tu. Okay. Hati-hati, jangan sampai ternampak muka. Ternampak macam apa, sosok-sosok sikit ke. Diam. Jangan sampai terkantoi. Kau terkantoi, kita semua yang kena tau. Tu, Odin ada je kat situ. Diam. Macam ada bunyi lah. Macam suspicious. Tak apalah. Halusinasi aku buat. Aku ngantuk sangat ni. Aku nak pergi tidur je. Ngantuk betul. Okay, Alhamdulillah selamat. Okay, sekarang macam mana bang? Okay, korang ikut je. Dekat bawah tu macam ada lorong kecil. Korang ada situ. Cepat-cepat pergi bawah jawatan. Sambil tu korang elak sebab ada lubang tu besar kat situ. Tu tempat persimpanan jet. Korang tahu lah kan, ada bidang penerbangan. Ada bidang penerbangan. So rasanya diorang ada kelas ni. Sebab tu terbuka. Kalau tertutup, kita boleh lalu kat situ. Okay, cepat. Lari. Cepat. Berlindung kat bawah tu. Bawah tu. Okay, cepat. Berlindung kat sini. Berlindung supaya tak ada orang nampak. Okay. Jap bang. Macam tak cukup je ni. Tak ada yang tertinggal. Cepat. Jalan. Cepatlah. Kita kena tangkap nanti. Habis nanti. Ya Allah, macam ni rupanya. Wah, memenatkan betul journey kita ni. Daripada dorm kita sampai sini. Okay. Sekarang kita dah kat sini. Abang saya nak dedah ke satu ni. Abang bukanlah murid, tapi abang menyamar jadi murid. Abang sebenarnya adalah warden, tapi tak ada siapa yang tahu abang ni warden.
Kecuali apa, barisan teratas je yang tahu. Apa barisan-barisan warden tak tahu pun yang saya ni apa warden. Saya cuma menyamar jadi murid je. Sebab korang tahu tak, Universiti Braven ni tersenarai dalam universiti paling bahaya. Sebab tu abang nak masuk sini untuk selamat korang. Korang nampak je Universiti Braven ni cemerlang. Tapi sebenarnya bahaya. Tak apa, korang pergi je. Abang kena selamatkan generasi yang seterusnya. Tak apa, korang pergi. InsyaAllah semoga kita berjumpa satu hari lagi. Selamat tinggal bang. Jasamu kami kenang. Semoga kita berjumpa nanti. Bye Universiti Braven. Antara universiti paling dahsyat dalam senarai. Hui, rupanya di sebalik kejayaan mereka ada kekejaman yang tersembunyi. Dia telah ditangkap. Alamak. Jasamu dikenang abang. Semoga kita berjumpa lagi. Tapi kita mana ada tempat tinggal? Alah, kita mana ada tempat tinggal. Tak apa. Memandangkan masa aku kumpul duit dulu sepanjang kita kat universiti ni, aku ada duit. Sekejap aku check jap. RM300. 300 ni cukup untuk setahun. Jom kita cari yang sesuai dengan bajet ni. Jom kawan-kawan. Dan tamatlah. Tamat sudah perjalanan hidup cikgu masa zaman pembelajaran. Kejap. Bukankah kalau nak jadi cikgu kena ada pengalaman pengajaran selama sekurang-kurangnya 4 tahun. Tapi cikgu baru tak sampai setahun lagi. Macam mana boleh jadi guru pula dekat Braven ni? Oh, lupa pula pasal tu. Okey, lepas kita orang lari daripada Universiti Braven tu, kita orang tukar universiti pula. Kita orang pergi universiti kat luar negara. Cikgu lupa pula nama dia. Kita orang menuntut tak ingat lah. 5 tahun. 5 tahun. So dapatlah memenuhi syarat tu. Tapi alhamdulillah universiti luar negara tu kita orang tak kena bully masa tu. Alhamdulillah. Jom kita makan santai-santai. Alhamdulillah, terima kasih cikgu nak ajak kita orang reunion. Alhamdulillah. Jumpa lagi ya cikgu. Ya cikgu, kita kena ingat alamat ni guys. Okay, bye cikgu. Bye semua, jumpa lagi. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First kali Ifan nak cakap terima kasih atas sokongan anda semua, kerana kita telah pun berjaya menamatkan kelas tanah jaga Ifan Arc. Sebenarnya kami nak buat season 3, tapi sebab yang babak dekat universiti tu yang patutnya dekat season 3 kita tak masuk kan dekat musim 2. Sebab yelah, takkanlah musim 2 nak buat 3 episod je. Macam pendek sangat tu kan. Sekurang-kurangnya 4 episod lah. Jadi kami tiba-tiba termasukkan universiti punya dalam musim 2. So di satu sebab kami tak nak bebankan pelakon-pelakon lain. So mungkin kita orang akan tamatkan kelas tanah cikgu Ifan muka musim 2. Memang kita orang akan hentikan. Tapi kami akan hadiahkan sikit sebagai penutup, iaitu kita orang akan berkolaborasi dengan IFAS Keminzi untuk mencipta satu episod khas, iaitu kelas tahanan cikgu Ifan X kelas tahanan cikgu disiplin. Okay, sebenarnya projek episod khas ni dah lama kita nak buat, cuma tak tahu lagi bila nak post. So insyaAllah habis je episod ni, insyaAllah kami akan tayangkan episod khas ni, insyaAllah. Okay, Ifah tak ada apa-apa nak cakap. Sebelum tu jangan lupa tak untuk join peraduan KTCI tu. Okay, korang boleh baca dekat community post ataupun di episod sebelum ini. Episod sebelum ini kalau korang boleh tengok, lepas tu alang-alang kalau korang nak join tu, korang boleh teruskan tengok daripada awal episod 3 tu
sampai dekat akhir video tu. Sebab akhir video tu ada pengumuman dan ada maklumat dia sekali. Jangan lupa tau join. Jangan lupa join peraduan ni tau. Ada banyak faedah. Okay, mungkin tak ada apa-apa dah nak cakap. InsyaAllah kita akan berjumpa di movie seterusnya ataupun video seterusnya, insyaAllah. Okay, bye semua. Assalamualaikum.